Okay, hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Dazuki Padu. Okay guys, setelah sekian lama kita buat video, jadi kali ni aku nak comeback balik. Okay, tapi comeback kita ni agak lain sikit. Tak mahu memang banyak-banyak soal comeback, just nak teruskan konten yang macam biasa. Okay, hari ni kita nak pergi mengai udang galah dekat tepi Sungai Kerian. Lokasi dia dekat sempadan Perak dengan Kedah. Okay, boleh tengok jabatan tu. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go check it out. Okay guys, Alhamdulillah. Okay, bersama makcik kita hari ni baru balik kerja. Terus memang mengai lah. Memang betul-betul semangat. Okay, jadi aku pun sama baru balik kerja. Tapi aku balik awal sikit. Pukul 8 macam tu aku balik. Terus kita mandi-mandi, mayang apa betul. Tak sikap banyak. Pegang pokok mengai terus gas. Okay, macam mana ada ketuk-ketuk tak? Dia tak mai lagi. Dia tak mai apa ketuk lah no. Apa kita pun tanya awal sangat. Okay, jadi jom kita tengok barang-barang kita. Jadi ni depan kita ni. Okay guys, ni umpan kita. Okay, orang perempuan lah. Orang perempuan semua besar-besar bah. Okay, okay, mau kita dah beli siap mau petang ni. Jom. Ya boy, macam tu cappuccino lah. Okay, jadi tak mau cakap banyak. Aku nak set up rambut dan kita nak cakap. Okay, gas. Okay, abang kita dah sampai. Abang kita dah sampai. Zuit. Okay guys, Alhamdulillah kita ikat dah sebab tadi kita tak nampak rambut lagi. Okay, tu dah. Ni ada lampu kita. Lampu tidak. Ui, kalau mok kena sikit kot. Seluk ni, dengan seri ni. Tak ingin masuk. Oh, besar tu. Babi punya guys. Babi punya. Alhamdulillah, kita dah siap ikat rambut kita. Okay, jadi apa tengok tu. Aduh, dekat tengah. Okay, tengok okay dah huruf bar. Wah, bar memang boy lah. Okay, jadi mari kita tengok perempuan tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mamai tudung lah. Perempuan ni kalau tak silap aku lah, kalau kita dah pakai, jangan campur lah. Bila badan dah putih, jangan campur dengan yang tak putih lagi. Sebab nanti kalau nak simpan, member-member dia akan mati. Sebab kalau ada mati sekok yang badan putih dah dalam satu team dah, habis semua akan mati. Macam tu lah, kalau nak simpan perempuan, pastikan habis sekok-sekok tu. Yes, tengok, tu dah. Lama tak pegang rambut dengan air tu. Okay, kita buat macam mana, yang penting belakang ni masuk lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, licin cok. Halo. Jauh sana. Nak mancing lah. S. Dah. Okay, yang masuk S. Nak tahu? Lama tak pergi. Okay, dia guys, masuk lah. Okay, tengok mau duduk kodik ni. Okay, jadi bismillah, jom kita beritahu. Mantap. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia ada cara. Okay, man, hantuk kat mana man? Hantuk sini kan tengok. Okay, tengok. Okay, lepas tengah makan burger apa tu. Kita dah standby daripada datuk lah dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia kena berlari tau. Sini. Okay guys. Wui. Kat mana? Jom. Lepas bagi sampai dasar. Okay, ni udang yang bagi sampai dasar. Okay, sampai dah guys. Jadi kita bagi cekang tu. Okay, tu dah. Dia dah cekang tadi. Jadi memang mantap Pak Abu. Kita tengok rod kita belakang ni. Tu dia. Tak ada lagi yang ketuk lah setakat ni . Tak ada lagi yang ketuk lah setakat ni. Tu ada bakat-bakat dah. Duduk main-main hidu-hidu kan. Okay, jadi jom kita tengok mereka makan burger sikit. Alhamdulillah. Gang. DMA. Mana adik ni sukun. Bismillah. Oh, lemah lah. Allah Rabbi. Wow. Makan. Teh berjanji. Okay, tengok ayak kita ni. Pada satu tinggal jadi banyak ah. Apa jenis tak ada? Green tea dah. Oren. Teh air. Teh air padu bang. Banyak mo. Ni apa? Kopi latte. Cappuccino ah. Oi, jangan dekat. Okay guys. Rapat muka. Jadi jom kita pergi satu rod lagi. Kita tunggu ikan makan lah. Udang makan. Let's go. Okay Mamin, macam mana Mamin? Mantap. Ada ketuk-ketukan awak? Ketuk 2 kali dah ni. Ketuk 2 kali. Oh, apa tu? Apa benda tu?
Uish. Okay man. Okay. Okay guys, Bami kita hari ni dia bawa 2 rod. Dan hari ni Bami kita sponsor burger daging lah. Burger daging. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki Bami no. Baik. Memang baik. Oh. Ai. Man. Hanya meme man. Ini nak pegang ni. Hanya meme man. Okay, ni rod kita kat sini. Okay, hari ni kat sini kami saja. Okay, astaghfirullahaladzim. Dengan kita bawa sampah merata no. Okay. Bawah ni dia ada lagi spot lah. Bawah ni ada spot lagi. Memang best lah. Okay, kalau hampa nak main dengan keluarga-keluarga hampa memang kena. Okay, bawah ni. Ni ada tangga dah. Okay, kat sini. Depan betul apa? Kelang padi. Kelang padi ke mana? Kelang padi sini. Depan kelang padi ada kat tempat pot parking. Okay, sini memang luas lah. Terima. Okay, atas jabatan tu pun semua ada orang duk pengai. Ni boleh main lah. Okay, happy kan. Syok. Okay. Tengok depan. Tidur. Tidur. Ikan apa tu? Oh! Baru. Tengok. Okay kan, alhamdulillah. Hiburan mana? Okay guys, jadi nampak raya macam tu sambutan. Ikan pun tak makan, mungkin ayat tak cantik kot. Kami main ni ayat tak cantik guys. Jadi tak apalah. Nanti kita main lagi next trip. Sebab kita main pun mungkin plan pula minit. Jadi kita tak dapat rancang yang baik lah. Okay, Abang Min semua pun duk kerah balik kan. Kami pun nak gerak. Kumpau dah. Oh dia steady semua. Betul-betul tadi ada 2-3 ketukan lah. Betul sengak. Jadi mungkin ayat tak baik kot. Pengat kata petua orang dulu kata kalau pegang ladung. Alamak. Patih mekong. Bau. Sangkut pokok pula dah. Pokok pula. Okey, orang petua orang dulu kata kalau kita nak mengai udang, kalau kita tu terlayak kan, kita pegang ladung tu sejuk. Bermakna kehidupan bawah ayak tawak tu dia kurang aktif. Jadi ladung kita pun sejuk kot rasa ni. Ladung tu sejuk. Bermakna kurang aktif lah bawah. Dia makan tapi dia kurang aktif. Okey, jadi boleh tengok semua kat situ. Kami dah hampat tikar semua siap. Kami nak kemas-kemas. Okey man, macam mana hari ni man? Biasa sikit. Hari ni dia ada ketuk-ketuk. Okey. Cuma dia tak apa nak galak. Tak gelak lah. Sebab tu ayak tu. Ayak dah tak gelak. Ayak dah tak gelak. Bukan ayak dah. Bukan ayak dah ni. Bukan ayak dah ni. Jadi lau pun berapa? 11 lebih lah. Dah ni 11.20 dah. 11.20 dah. Kita pun nak kemas. Besok dah hak kerja pagi semua. Okey. Jadi let's go. Let's go guys. Okay, jadi member ni pun dia tak main mengai. Okay, tapi dia kerja pagi tu. Okay, semua sini majoriti aja. Kecuali Abang Amin lah. Esok dia nak set up motor lah. Okay, B100 pula guys. Okay, ni pun kita sedekah dekat Okay, ikan apa? Okay guys. Bismillah, masya-Allah. Okay guys. Sampah dengan abang kata Cun. Sampah kita buat kerja pasti Bawa balik Okay. Himan macam mana? Himan rasa sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tak ikan tak makan, kita makan tau. Penuh. Okay Amin, macam mana rasa ni? Dia ketuk 2 kali ya. Lepas tu dia main buah melengung. Minggu depan kita jumpa lain. Minggu depan kita repeat lain. Tu dia. Okay, jadi mantap. Okay guys, jadi Alhamdulillah itu saja video aku untuk kali ni. Jadi kita rezeki kita untuk hari ni nak dapat kan. Dia ketuk-ketuk dah. Mungkin ayat tak apa cantik. Kita main pun last minit kan. Okay, kita yang kenyang, ikan tak makan. Okay, tadi kami pergi cari sosih apa, ayat apa semua. Boleh banyak Okay, jadi itu saja video aku untuk kali ni. Kepada hampa semua, terus support video-video aku. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Komen kat ruangan komen apa yang nak video konten seterusnya. Okay, Assalamualaikum.